tinggi naluri diorang memang suka dimanja kan. Saya selalu ingat guru saya, penuhi kehendak tu dulu. Sebab yang belajar tu memang saya pentingkan, tapi itu adalah kedua, sebab kita kena jadikan anak tu selesa dengan kita, selesa datang ke sekolah, biar dia rasa ini adalah rumah yang kedua. Prinsipnya, semua kanak-kanak mempunyai potensi tersendiri. Pembimbing terlatih mampu mendorong, menyuburkan bibit bakat dan kebolehan mereka. Para guru ialah pengganti ibu bapa. Justru mereka perlu mengenali perwatakan setiap kanak-kanak. Kepercayaan yang diterima daripada ibu bapa yang dibina melalui pergaulan mereka dengan anak-anak ini pasti memudahkan proses pembelajaran. Bagaimana kami nampak anak-anak ini tertarik dengan pembelajaran? Kita buat dengan pelbagai cara, kita panggil kaedah multisensori, kepelbagaian dunia. Jadi maknanya bukan kita mengajar papan tulis dan buku saja, kita ajar juga selain daripada tu dari segi pendengaran, muzik, fizikal. Di sini, para guru sentiasa bekerja dalam keadaan ceria dan menyeronokkan, berusaha menyediakan suasana kondusif untuk 137 orang anak-anak The Little Calips. Memang kelulusan tu adalah salah satu daripada kriteria yang saya tengok. Memang kita melihat seorang yang memang sukakan anak-anak. Sebab kalau you tak suka anak-anak, you tak boleh melakukan kerja sebagai guru prasekolah ni dengan betul. Dan itu adalah amat tak bagus untuk ibu bapa sendiri yang mengharapkan sesuatu bila dia hantar anak-anak di sini. Today I want to share with you one story. The title is The Frog and the Fish. Tugasan seorang guru prasekolah melayani pelatah anak kecil bukanlah kerja mudah. Next to it, right? Pertama memang kena sabarlah. Sabar, sebab anak-anak kecil banyak benda yang mereka tak faham. Dan kita memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kanak-kanak ni asalnya daripada latar belakang yang berbeza. Macam-macam, dekat rumah kita tak tahu dia macam mana kan. Jadi bila di sini kita cuba berikan yang terbaik untuk anak-anak. Jamaliah menjadi tugasnya mendorong guru-gurunya. Cikgu-cikgu kena rasa banggalah sebab profession guru ni, terutamanya guru tadika, adalah satu profession yang memang mulia, mendidik sekumpulan anak-anak yang kita tak tahu satu hari nanti kan dia jadi imam besar ke, menteri ke. Seawal usia 4 tahun, mereka dibimbing melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dialunkan berulang kali saban hari, mereka mampu menghafaz dengan baik, hasil bimbingan pengasuh anak-anak Muslim. Meneguhkan asas dan mengkaitkan dunia akhirat. Saya menegaskan objektif The Little Calips yang jelas. Saya nak anak-anak sayang pada Islam daripada kecil sampai dia besar. Dan dia dari ingat guru-guru mereka, guru tadika mereka sebagai orang penyayang.